Spurs menang lagi, Mat. Menang 3-0 menentang Everton, kan? Dibantai Everton 3-0. First half 2-0 dibantai, yang saya kena tambah 1 gol lagi 3-0. Dan ini menyebabkan Spurs naik ke nombor 3. Siapa sangka, kan? Spurs boleh nombor 3. Cuma di bawah Bournemouth yang mengejutkan. Apapun aku game ni Spurs dominan lah. Memang nampak Spurs dominan, control all the ball, kan? Cuma ada satu tu gol Everton di rule offside. Biasalah VAR semua offside dia tengok, man. Kalau macam tu kan macam mana. Apapun, tahniahlah Spurs berjaya menang 3-0 lawan Everton, kan? Bukan senang tu, bukan senang. Senang nak menang kat Everton pula tu, kan? Padulah. Ini kan Pride of London juga, Spurs ni. Diorang White London, kan? Sekarang London semua ke top, Padu mat.